mewakili pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah diiringi yang berusaha Puan Fadiatul Binti Zainuddin, Timbalan Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Penyelidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Divdiv bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Sebagai makluman, lafaz ikrar itu tadi dipimpin oleh Encik Muhammad Nazmi bin Abdul Samad, Penolong PPD Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kubang Pasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim,
Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Puan Fazliatul binti Zainuddin, Timbalan Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Penyelidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Zahari bin Awang, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Kedah merangkap urus setia Seminar Pendidikan Digital Zon Utara 2025. Pegawai-pegawai daripada BSTP, KPM, Barisan Pengurusan JPN Kedah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan dan PPD Negeri Zon Utara, seterusnya pengetua, guru besar, guru-guru dan peserta seminar sekalian. Laksana Intan Kilauan Kejora, cahaya terangi hamparan persada. Assalamualaikum, mulanya bicara. Salam sejahtera, santuni kata. Selamat datang ke majlis penutupan Seminar Pendidikan Digital Zon Utara tahun 2025. Sembah syukur setinggi-tingginya dirafakkan ke Hadrat Yang Maha Esa kerana atas perkenan daripadanya kita dapat bersama-sama menjayakan majlis yang cukup bermakna ini. Tangis munajat Adam dan Hawa, rindu bertaut mengusir indah. Tangan diangkat setenang jiwa, doa disebut setulus ibadah. Hadirin sekalian, seterusnya marilah kita sama-sama menadah tangan memohon doa agar majlis ini berjalan dan mendapat keberkatan Yang Maha Esa. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Encik Muhammad Gaddafi bin Muhammad Ghazali, Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barul jawadul karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu, kerana dengan izin dan limpah rahmat-Mu, majlis yang kami jalankan pada kali ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Ya Allah, Tuhan yang maha mengatur segala urusan, kami mohon agar setiap ilmu yang dikongsi, setiap usaha yang dicurahkan dan setiap langkah yang dirancang dalam majlis ini menjadi amal soleh yang Engkau redha. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk terus menerima ilmu. Berikanlah kami kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang diperoleh, dan pandulah kami ke arah kebaikan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Ya Allah, teguhkanlah ukhuwah antara kami. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha memartabatkan sistem pendidikan negara demi melahirkan generasi cemerlang yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing di peringkat global. Ya Dzal Jalal wal Ikram, limpahkanlah rahmat dan keberkatan-Mu ke atas semua yang hadir dan yang menyumbang bakti dalam menjayakan majlis ini. Peliharalah kami dalam perjalanan pulang dan himpunkanlah kami semula di majlis-majlis ilmu yang penuh manfaat pada masa akan datang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Gaddafi bin Muhammad Ghazali atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan mendengar pembentangan hasil perbincangan dan dapatan sepanjang seminar ini berlangsung. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Panel Penilai Dr. Muhammad Nizam bin Yaakob, Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Darul Aman untuk membentangkan intipati dan rumusan utama Seminar Pendidikan Digital Zon Utara pada tahun ini. Ayo, kita pinjamkan telinga dan sama-sama mendengar pembentangan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okay. Baik, yang berusaha Puan Fazliatun binti Zainuddin dalam pengarah Sektor Dasar Perancangan Pendidikan KPM, Cik Zahri bin Awang untuk penolong pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim dalam pengarah Sektor Pembangunan Murid mewakili KPM Kedah, pegawai daripada BSDP KPM, Barisan Pengurusan KPM Kedah, pegawai daripada JPN, PBD, guru besar, pembentang-pembentang, pengetua-pengetua yang hebat, GP-GP yang hebat, dan peserta seminar sekalian. Saya teruskan dengan membaca resolusi yang telah kita hasilkan selama 3 hari. Berada di sini saya bersama dengan tim saya, Dr. Latifi daripada KPM, daripada Jemaah Nazir, daripada Jemaah Nazir, dan Puan Nasni daripada PPD Kedah Tengah. Okey, izinkan saya menyampaikan resolusi untuk Seminar Dasar Pendidikan Digital Zon Utara Generasi Digital Masa Hadapan. Baik, seminar ini telah berlangsung pada 24 Jun sehingga 26 Jun di JPN Kedah, anjuran bersama Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Kedah dan Badan Sumber Teknologi Pendidikan KPM dengan tema Generasi Digital Masa Hadapan Negara telah menghimpunkan warga pendidik dan pemegang-pemegang taruh yang prihatin terhadap masa depan negara, pendidikan negara dalam era dunia digital. Setelah melihat pembentangan dan meneliti semua pembentangan kertas kerja dan pembentangan inovasi pun ada, projek-projek inovasi pun ada, yang melibatkan 4 subtema utama, iaitu transformasi digital dan cabaran masa depan, amalan terbaik PDP berbantukan teknologi, inovasi teknologi baru dalam pendidikan digital masa depan. Jadi kita telah membuat 4 resolusi. Berdasarkan kepada 4 tema tersebutlah, kita dah keluarkan 4 resolusi. Baik, untuk yang pertama, iaitu transformasi digital dan cabaran masa depan. Baik, rumusan daripada pembentangan telah berjaya mempertingkatkan kecekapan, pentadbiran, motivasi murid, kemahiran ICT, penggunaan platform-platform yang memang up to date sekali. Kalau tuan-tuan dan puan tengok hari ini platform lain, 2 minggu lagi dah pergi ke lain. Tapi pembentangan itu merangkumi ke semua platform-platform yang disebutkan tadi dan sesuai dengan tema yang diutarakan dalam meeting ini, dalam seminar ini. Google Classroom, Google Form, Data Studio, Telegram Bot dan Dashboard. Kebanyakannya yang diutarakan adalah inovasi yang ada dashboard, design and develop dashboard. Itu yang banyak yang kita tengok. Walau bagaimanapun, seminar ini mengiktiraf cabaran-cabaran besar yang dihadapi untuk beban tugas digital, jurang literasi digital, dan juga infrastruktur, terutamanya di kawasan bandar dan luar bandar dan sekolah kekurangan sumber. Jadi dicadangkanlah kalau kita ada sumber IT, dalam masa yang sama kita boleh juga provide dari segi bahan material wujud. Sebab kami di IPG Kampus Darul Aman sendiri, kita ada 2 sekarang. Satu yang
nampak yang mewujud dan satu yang melalui IT punya base. So bila nak present, kita buat dua-dua sekali. Mungkin modul yang boleh ditambah baik yang nampak benda tu konkret. Alright, kita back to nature balik ke asal. And then dalam masa yang sama kita bergerak bersama teknologi. Okay. Jadi kita mengesyorkan agar yang pertama untuk solusi yang pertama ni, kerajaan dan KPM untuk memperluaskan capaian internet berkelanjutan tinggi dan penambahbaikan infrastruktur digital ke semua institusi pendidikan termasuk kawasan luar bandar dan juga kawasan pedalaman. Pembangunan sistem digital sekolah hendaklah berasaskan kepada prinsip keterangkuman, bersepadu dan mesra pengguna. Dan kita juga perlu memberi latihan profesional berkala, bimbingan teknikal dan program literasi digital untuk dijadikan agenda utama bagi memperkukuhkan kemahiran dan adaptasi warga sekolah terhadap perubahan teknologi pendidikan. Penekanan kepada sokongan psikososial dan kesejahteraan digital warga sekolah bagi mengelakkan isu keletihan digital. Kadang-kadang muak sangat dengan digital. Kadang-kadang ada masa ni kita minta balik back to nature. So provide kedua-dua sekali. Itu yang paling best. Alright? Okey, baik, yang kedua, amalan terbaik PDP berbantukan teknologi. Okey, so rumusan daripada pembentangan ini, inovasi PDP digital telah meningkatkan penglibatan, motivasi, kemahiran, literasi digital, pencapaian murid melalui penggunaan aplikasi interaktif, gamifikasi, AR, chatbot dan macam-macam lagi yang telah disebutkan, yang telah dibentangkan dengan hebat, penggunaan slide pembentangan yang cukup hebat. Jadi cuba kita nak update dari segi macam mana nak prepare kita punya paper untuk pembentangan di peringkat atas nanti. Memang kita kena prepare yang tu. Dari segi confidence level, dari segi preparation, dari segi slide semua memang kita mengaku memang itu dah memang makanan tuan-tuan dan puan lah yang membentang. Okey, itu memang kita mengaku. Alright. So untuk ini kita mengesyorkan supaya satu, untuk memastikan teknologi dalam PDP dilaksanakan mengikut model dan kerangka pedagogi yang lebih luas, lebih jelas. Contohnya mematuhi mengikuti model 3E, Azure, semua dibentangkan. TPAC, 2 tahun, semua keluar daripada tuan-tuan dan puan. Daripada mulut tuan-tuan dan puan pembentang itu semua keluar teori model, dan itu yang kita kehendaki bersama-sama dengan AR punya, pembentangan dari segi paper research tu kena ada juga. Okey, yang kedua, menggalakkan perkongsian amalan terbaik PDP, membantukan teknologi melalui PLC, program, seminar, bengkel dan juga portal delima. Yang ketiga, semua latihan guru wajib menitik beratkan kemahiran pedagogi digital seperti AI, AR, VR dan juga dashboard digital. Saya pernah di bilik ni dan saya nampak kebanyakan dashboard, banyak dashboard. Mungkin ada 2 bilik lagi pun dashboard digital tu banyak diperkenalkan untuk memudahkan cikgu-cikgu dan memudahkan pentadbir. Dan dalam masa yang sama, bila pentadbir ataupun cikgu-cikgu mudah untuk melaksanakan kerja, jadi kerja buat di bilik kelas akan cantik, tak ada masalah. Alright. So yang ketiga, resolusi yang ketiga, inovasi teknologi baharu dalam pendidikan. Rumusan daripada pembentangan ini, seminar ini telah membuktikan keberkesanan dan impak positif inovasi terhadap teknologi baru AI, AR, VR, dashboard, analitik dan gamification dalam pelbagai subjek, terutamanya sains, math, bahasa, sejarah, pendidikan khas, bahasa pendidikan Islam, bahasa Arab, banyak lagi yang kita highlightkan. Namun begitu, terdapat cabaran dalam akses peralatan, latihan penggunaan dan keberkesanan pembelajaran digital untuk pelajar berkeperluan khas. Ini mungkin boleh dipikirkan sebab dalam masa yang sama, pelajar-pelajar berkeperluan khas yang ada masalah pembelajaran, kita pun juga perlukan dia punya innovation untuk kita buat projek-projek itu. Jadi seminar ini mengesyorkan agar yang pertama, kita dapat menjalinkan kerjasama dengan rakan strategik untuk mendapatkan dana tambahan bagi R&D teknologi pendidikan yang inovatif
termasuk penghasilan digital, alat digital untuk PDP berbagai peringkat. Okey. Yang kedua, memperhebatkan kolaborasi lintas agensi antara KPM, universiti dan juga pihak industri untuk memacu inovasi penghasilan aplikasi platform digital pendidikan yang relevan dan mampan. Maksudnya kita tak berada dalam homogen punya site, so kita pergi ke heterogeneous site. Okey, maksudnya ada pelibatan daripada IBG, daripada IAB, daripada industri, barulah projek itu akan dapat dilaksanakan dengan ekosistem yang terbaik. Okey, menyokong projek rintis pameran inovasi pertandingan teknologi pendidikan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk membudayakan inovasi digital di sekolah. Dan yang keempat, memastikan pembangunan apps alat digital, mengutamakan prinsip reka bentuk mesra pengguna, selamat, akses dan mengira keperluan murid dan juga murid berkeperluan khas. So jangan kita tinggalkan murid berkeperluan khas dalam kes kita melaksanakan innovation. Maksudnya ada juga produk-produk yang kita boleh provide untuk murid-murid yang dalam kategori berkeperluan khas. Okay. Baik, yang keempat, solusi untuk pendidikan digital dan pembelajaran masa depan. Rumusan daripada pembentangan ini, pendidikan digital telah menjadi pemangkin kepada budaya pembelajaran sepanjang hayat, membaiki dari segi kemahiran soft skill, mungkin boleh masukkan juga elemen spiritual. Sebab saya tak nampak dalam inovasi yang kita buat ni ada dimasukkan elemen spiritual. Itu yang kita highlightkan sekarang, akhlak, amanah, jujur, integriti dalam mana-mana produk inovasi. Kami di IBG ada 67 ada 67 produk inovasi, dan 8 daripada produk itu telah pergi ke peringkat international, telah menang banyak anugerah di peringkat international, dan semuanya kita bergerak atas design and development research. Macam mana kita nak buat projek tersebut, membangunkan produk tersebut, dan kita tak tinggalkan elemen sasiah ataupun soft skill ni dan juga elemen spiritual. Okey, bila kita tak tinggalkan, kita boleh slot in daripada yang conventional punya style. So kita slot in, contohlah kita ambil teori Al-Ghazali. So dalam spiritual tu ada Al-Ghazali, kita masukkan untuk membina apps tu, ada juga kita relatekan dengan spiritual punya side. Amanah, integrity, banyak, saya ada 8, 10 yang dalam spiritual. Salah satu finding yang kami dapat pada masa itu adalah bekerja adalah satu ibadah. Itu dalam ilmu spiritual. So bila kita buat projek apa pun, kita highlightkan model We For You tu, kita highlightkan bekerja itu adalah satu ibadah. So ramai orang tahu, sebab dia pegang bekerja itu adalah satu ibadah. Walau macam mana teruk pun, itu finding yang kita dapat daripada model kami. Dan model itu di-create oleh 15 orang expert. Okay, so kita bukan buat sendiri projek tersebut, tapi kita menggunakan kepakaran daripada industri, daripada IAB, daripada JPN, daripada SIC, semua kita campurkan dan kita come up dengan satu finding yang cukup kuat, iaitu yang pertama sekali, rankingnya adalah spiritual. Dalam spiritual bekerja itu adalah satu ibadah. So disuggest saya, kita punya jalangan ni kalau boleh kita masukkan, slot in kan, sisipkan. Bukan kita nak kacau teori model yang dah sedia established, tapi kita nak sisipkan, tak salah, right? Kita sisipkan dengan elemen spirituality dalam mana-mana projek inovasi yang kita buat. So nampak kita pergi IT dan kita pergi juga kepada spiritual side. Alright. So untuk yang ketiga ni, yang keempat, solusi ni, seminar ni mengecualikan agar yang pertama, kita menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning yang mudah diakses, terbuka, relevan, keperluan kepada pasaran kerja masa depan, keperluan cabaran-cabaran digital global. Okay. Yang kedua, memperluaskan akses kepada program literasi digital, kemahiran teknologi dan pembangunan soft skill. Ada dicadangkan di sini, pembangunan soft skill, right? Kepada semua lapisan masyarakat, termasuk komuniti bandar, luar bandar, ibu bapa dan golongan kurang upaya. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan ekosistem pembelajaran digital, sekolah, komuniti, industri dan daya tahan inovatif dan responsif, mengikut landscape perubahan pendidikan global seperti Poten 5 dan lain-lain lagi.
Okey, so sebagai penutup, resolusi ini adalah komitmen bersama untuk merealisasikan visi generasi digital masa hadapan negara yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Jadi bolehlah kita bersama-sama untuk bekerjasama untuk memastikan setiap resolusi ataupun show-show yang kita kemukakan dalam seminar ini tidak hanya sekadar tinggal short on paper tu memang cantik. Yang boleh buat ayat, ChatGPT boleh buat ayat. Okay? Yang kita duduk bentang tu, DeepSeek apa semua tu semua ayat boleh buat cantik semua. Tapi on paper cantik dan yang penting action. Kami bincang 3 orang tadi. Yang penting action selepas ini. Okay? Action selepas ini, what else need to be done, itu penting daripada duduk fikir, oh dah dapat emas, dah dapat gold, dah dapat keperingkat yang tertinggi. Tapi apa yang nak dilaksanakan seterusnya itu lebih penting. Bukan hanya sekadar resolusi. Jadi kita harap dengan adanya short dan juga pembentangan ini kita akan dapat memikirkan apa yang boleh kita laksanakan seterusnya selepas ini. Saya itu saja daripada kami. Terima kasih kepada penyanyi juri yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Nizam bin Yaakob atas pembentangan sebentar tadi. Kini, sila tumpukan pandangan anda kepada skrin besar di hadapan. Kita akan sama-sama menonton tayangan multimedia yang merakamkan detik-detik berharga sepanjang seminar Pendidikan Digital Zon Utara 2025 berlangsung. Saya bagi pihak Jawatankuasa dan Gurusetia pelaksanaan seminar pendidikan digital Zon Utara tahun 2025 ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada keseluruhan Jawatankuasa yang terlibat, khususnya pihak bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai Jawatankuasa daripada IDM, setiap negeri Zon Utara dan juga PPD khususnya negeri Kedah, dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan seminar pada kali ini. Dan insya-Allah harapan kita semoga segala perkongsian yang diperoleh oleh para peserta dan hadirin yang menghadiri seminar kali ini insya-Allah dapat dikembangkan di tempat masing-masing
ke arah mencapai matlamat dasar kita, khususnya murid hasil digital dan guru komputer dalam aplikasikan pendidikan digital, insyaAllah. Ke sesi interaktif, semua momen membuktikan bahawa dunia pendidikan digital kini lebih menarik dan dinamik. Hadirin sekalian, meneruskan kelancaran majlis dengan berbesar hatinya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupan Seminar Pendidikan Digital Zon Utara 2025. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan dari Kedah. Terima kasih puan-puan pengacara majlis. Hari ini baru saya mendengar Cikgu Amira menjadi pengacara majlis. Selalunya saya dengar dia menyanyi. Yang berusaha Puan Fazliatul binti Zainuddin, Tuan Timbalan Pengarah Sektor Dasar, Perancangan dan Pendidikan, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Zahari bin Awang, Tuan Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, merangkap usia Seminar Pendidikan Digital Zon Utara tahun 2025. Pegawai dari BSDP Kementerian Pendidikan, Barisan Pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai Jabatan Pendidikan dan tuan-tuan PPD serta wakil daripada negeri-negeri Zon Utara. Seterusnya rakan-rakan pengetua-pengetua, guru besar dan juga peserta seminar yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, seawalnya marilah kita sama-sama memanjat banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita telah pun berjaya menamatkan Seminar Pendidikan Digital Zon Utara bagi tahun 2025 dengan penuh bermakna. Seminar ini bukan sekadar perhimpunan ilmu, tetapi satu medan kebangkitan transformasi pendidikan yang didorong oleh kekuatan digital dan semangat pendidik Malaysia yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dipaparkan di skrin itu, tema seminar tahun ini ialah Generasi Digital, Masa Depan Negara. Bukan sekadar slogan, ia satu seruan untuk kita semua melangkah berani ke hadapan dari hanya mengguna kepada benar-benar mengemudi teknologi dalam pendidikan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar pembentangan daripada ketua panel berkaitan dengan pembentangan inovasi yang tuan-tuan dan puan-puan telah laksanakan sepanjang seminar ini berlaku selama 3 hari. Saya cukup teruja dengan pembentangan tadi apabila doktor menyebut bahawa inovasi ini bukanlah sekadar untuk kita membentang dan bukanlah sekadar untuk kita nak meraih satu anugerah emas, perak, gangsa dan sebagainya. Tetapi cabarannya, adakah inovasi-inovasi yang kita perlukan begitu banyak masa oleh tuan-tuan dan puan-puan ini untuk diimplementasikan dalam PDP di sekolah? Ukurannya mudah sahaja. Adakah apabila kita menggunakan inovasi-inovasi yang tuan-tuan dan puan-puan telah lakukan ini dipraktiskan di peringkat PDPC di sekolah, adakah peningkatan dari segi prestasi peperiksaan itu berlaku? Adakah peningkatan dari segi minat belajar anak-anak untuk datang ke sekolah itu berlaku? Adakah peningkatan dari segi kehadiran anak-anak kita ke sekolah itu meningkat? Dan itulah ukurannya. Kalaulah kita menggunakan begitu banyak masa dan kita menggunakan begitu banyak kos untuk kita mengadakan seminar, bengkel tentang inovasi-inovasi ini, tetapi ia berlalu begitu sahaja tanpa
digunakan oleh rakan-rakan kita di sekolah yang lain untuk kita guna, untuk dipraktiskan. Mungkin rakan-rakan kita di sekolah-sekolah yang lain tidak mempunyai kemahiran yang tinggi seperti tuan-tuan dalam pendigitalan ini, dan mereka menunggu untuk menggunakan penghasilan tuan-tuan dan puan-puan ini. Dan pada saya, kita harapkan semua murid-murid di sekolah di seluruh Malaysia ini, yang 5 juta orang lebih ini, mampu dimanfaatkan tentang digital ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta seminar pendidikan digital, marilah kita menyahut seranan kerajaan kita, iaitu dalam 7 teras utama Kementerian Pendidikan, bagaimanakah kita hendak meningkatkan penggunaan pendidikan digital ini di kalangan guru, dan juga hasilnya ialah peningkatan seperti disebutkan tadi dari segi prestasi pendidikan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang seminar ini kita telah didedahkan dengan pelbagai sesi yang membuka minda daripada artificial intelligence dalam PDP, AR, VR dalam bilik darjah, keselamatan cyber murid, hinggalah kepada analisis data untuk membuat keputusan lebih bijak dalam pengurusan sekolah. Ini bukan imajinasi masa depan. Ini bukan imajinasi masa depan. Ini sedang berlaku hari ini, dan kita adalah watak utama dalam naratif ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dibentangkan oleh Tuan Ketua panel tadi, bagaimanakah kita nak menerapkan tentang nilai-nilai murni dan juga nilai-nilai keramah insaniah dalam setiap inovasi yang kita lakukan, yang kita ciptakan itu. Sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdepan bagaimanakah untuk kita nak melahirkan generasi yang perkembangannya secara holistik. Perkembangannya bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, tetapi bagaimana kita nak lahirkan anak-anak kita yang mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam gen madani itu. Ada 6 rukun madani yang semua kita tahu, dan sisipkanlah nilai-nilai ini di dalam inovasi tuan-tuan dan puan-puan, supaya selain daripada mereka mengharungi, mereka mengikuti dan mereka berusaha untuk mengikuti bersama-sama arus teknologi ini, dan mereka juga menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Baru-baru ini di daerah Langkawi, Kementerian Komunikasi di bawah menterinya yang berhormat Datuk Fahmi Fadil telah pun melakukan satu perasmian tentang keselamatan cyber di Sekolah Kebangsaan Hulu Melaka. Dalam ucapannya ialah beliau meminta supaya anak-anak kita di peringkat sekolah rendah di bawah umur 13 tahun tidak ada akaun TikTok, kerana ini akan memberi ruang kepada orang lain untuk menggunakan ruang ini mengambil kesempatan di atas mereka. Selain daripada kita teruja, selain daripada kita berusaha untuk peningkatan digital ini, nilai-nilai ini kita jangan kesampingkan. Kita lihat bagaimana pendikta Melayu kita, Zafar, pada tahun 1927 telah pun menulis tentang kemiskinan perangai. Pada ketika itu digunakan istilah kemiskinan perangai. Bagaimana pada ketika itu masyarakat miskin dari segi akhlak, dan hari ini kita menggunakan tentang karamah insaniah, kita menggunakan nilai-nilai tentang gen madani, dan itulah sepatutnya yang menjadi falsafah di dalam kita membina inovasi-inovasi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat teruja melihat bagaimana guru-guru di zon utara tampil berfungsi inovasi dengan menggunakan AI generatif untuk mencipta dalam PDP yang lebih inklusif, dengan menjadikan murid bukan sekadar pengguna tetapi juga pencipta. Inilah budaya pembelajaran abad ke-21 yang sebenarnya. Namun, izinkan saya tegaskan di sini, teknologi adalah sebagai alat. Teknologi adalah sebagai tool. Yang menghidupkan teknologi adalah guru yang berjiwa besar, yang bersedia untuk terus belajar, bereksperimen, gagal, bangkit dan terus berinovasi. Dan itu saya lihat sendiri dalam kalangan semua peserta yang ada pada hari ini.
Transformasi pendidikan digital memerlukan kesediaan minda untuk berubah, keberanian hati untuk mencuba, dan keteguhan tekad untuk memastikan ia lestari. Dan saya, warga Zon Utara, telah membuktikan bahawa kita bersedia. Untuk itu saya menyeru, jangan biarkan semangat sebenar ini terhenti di sini. Teruskan momentum ini di bilik darjah masing-masing. Jadikan sekolah kita bukan hanya sekadar tempat mengajar, tetapi sebagai pusat eksperimen pendidikan digital negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat tayangan video sebentar tadi, pembentang-pembentangnya adalah semua cikgu-cikgu muda-muda. Tidak ada cikgu yang umur macam saya. Dan cikgu-cikgu yang umur macam saya ini, mungkin kita tidak boleh menjadi pencipta kepada inovasi, tetapi kita sedang menunggu inovasi-inovasi yang dicipta oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kami mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan akan terus menjadi pemain-pemain utama dalam meningkatkan pendidikan digital ini. Dan kita harapkan supaya semua anak-anak kita di seluruh negara, tidak kira di luar bandar, yang tidak mendapat capaian internet yang sepatutnya, akan dapat manfaat daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita ada pelbagai kaedah, bukan sahaja kita memerlukan kekuatan dari segi talian itu, tetapi kaedah-kaedah yang lain. Mungkin kita boleh simpankan inovasi-inovasi itu di dalam CD dan sebagainya, dan kita boleh memberi mereka ruang supaya tidak berlaku tentang kesenggangan antara bandar dan juga luar bandar. Itulah sedikit harapan daripada saya yang mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Kedah ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemain-pemain digital utama daripada 4 negeri di utara ini, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini kita mesti manfaatkan seluruhnya. Kita sahutlah slogan Kerajaan Madani pada hari ini ialah low cost high impact. Kita tidak lagi high cost low impact. Dan apa setiap ringgit yang dibelanjakan oleh pihak kerajaan perlu mendapat manfaatnya, perlu diimplementasinya, dan akhirnya kejayaan demi kejayaan untuk masyarakat yang kita akan lahirkan nanti akan menunjukkan masyarakat yang ada nilai-nilai seperti yang terkandung dalam 6 Terasjen Madani itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri, ucapan setinggi-tinggi penghargaan pada Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, ahli jawatankuasa penganjur, panel jemputan, pembentang dan serta Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD yang telah berhempas pulas menjayakan seminar ini. Anda semua adalah tunjang kepada gelombang perubahan ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan menutup seminar pendidikan digital Zon Utara tahun 2025. Semoga segala ilmu, inspirasi dan semangat yang dikutip di sini akan menjadi api yang menerangi perjalanan kita dalam mendidik generasi masa hadapan. Sekian, terima kasih. Generasi Digital Masa Depan Negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim atas ucapan sebentar tadi. Mohon Tuan untuk terus berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, sesi penyampaian cenderahati dan sijil kepada para peserta seminar. Oleh itu, dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, diiringi Yang Berusaha Puan Fazliatun binti Zainuddin, Timbalan Pengarah Sektor Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Encik Zahari bin Awang, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, merangkap urus setia Seminar Pendidikan Digital Zon Utara 2025 untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian cenderahati dan sijil. Bagi menerima sijil penghargaan dan cenderahati Seminar Pendidikan Digital Zon Utara 2025,
bagi sijil bual bicara, dipersilakan Puan Fazliatun binti Zainuddin. Encik Muhammad Nizam bin Saidin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Dijemput wakil daripada SSTP Perlis. Maaf, dijemput wakil untuk Encik Muhammad Nizam bin Saidin. Untuk keynotes, dipersilakan Encik Syarizam bin Syamsuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan PAUD. Dijemput wakil daripada SSTP Perlis. Dr. Nitya Nantini Kumarawel, Penolong Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Pendidikan BSTP, Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagi panel penilai, dipersilakan Dr. Muhammad Nizam bin Yaakob. Dr. Muhammad Latifi bin Abdul Ghani. Dan Puan Nur Asni binti Alias. Seterusnya, bagi pembentang seminar, dijemput TS Muhammad Nur Azam bin Ahmad. Encik Muhammad Mahyudi bin Ahmad. Puan Isriana binti Kambali. Encik Muhammad Solihin bin Encik Ruzali.
Puan Nur Salhana binti Muhammad Arsyad. Puan Manisha Kaur, anak perempuan Rajendra Singh. Puan Saraswati Radhakrishnan. Puan Azira Hani binti Abdul Aziz. Encik Nur Arifin bin Nur Azman. Puan Dia Safina binti Muhammad Bazir. Puan Rohaniza binti Wahab. Encik Muhammad Fauzi bin Hashim. Encik Syamsul Suzaimi bin Ahmad Sukri. Puan Nur Farhana binti Muhammad Qasim. Encik Muhammad Kamil Hafiz bin Salim. Puan Dahlia binti Johari. Encik Amjad Anas bin Abdul Malik. Puan Suhaida binti Syahar Zaman. Encik Syahir Bahiran bin Hilmi. Puan Saudah binti Muhammad Yasin. Encik Muhammad Syahir bin Yusuf Lajibi. Puan Nur Hasrin binti Hasbullah Khalid. Dan akhir sekali, Puan Ainul Baria binti Jaafar. Seterusnya, bagi sijil penyertaan dijemput Encik Zahari bin Awang, Wakil Negeri Kedah. Puan Nur Ashikin binti Hasan, Wakil Negeri Perlis.
Saiful Nizam bin Ramli, Wakil Negeri Pulau Pinang. Encik Norhan bin Suib, Elayef Syuib, Wakil dari Negeri Perak. Seterusnya, bagi pempamer dijemput wakil dari Selcom DG, wakil dari Micro Concept Tech MCT, wakil dari SMK Sultanah Bahia, wakil dari SMK Sultan Badlisha, dan wakil dari Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Kamal, Puan Fazliatul dan Encik Zahari atas kesudian menyampaikan sijil-sijil penghargaan kepada semua peserta. Hadirin dan hadirat sekalian, penyampaian sijil penghargaan sebentar tadi telah membawa kita ke penghujung acara. Sebelum majlis melabuhkan tirainya, mewakili jawatan kuasa pengelola majlis, kami ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Div-Div Penghormat serta tuan dan puan-puan sekalian atas kesudian menjayakan majlis ini. Banyak keluk kebenari, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sambutlah salam seindah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada kami. Salah tutur, silap bicara, kami mohon 1000 kemaafan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu kekurangan diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.